Suami saya, anak saya usia 2 tahun, suami saya kena kanser. Assalamualaikum. Saya Rosliha binti Samsudin dari Keratung 9, Muazzam Shah Pahang. Saya berniaga dalam bidang bakery, jual roti, kek dan pelbagai jenis biskut. Dalam bidang bakery, rasanya dalam dah 8 tahun. Saya dari rumah sebenarnya, dari rumah buat roti. Tu saya buat jualan sikit-sikit. Lama-lama saya buka lah bengkel kat rumah dan akhirnya saya ada bakery. Saya ibu tunggal. Masa anak saya usia 5 tahun, suami saya, anak saya usia 2 tahun, suami saya kena kanser. 3 tahun saya berulang-alik daripada hospital. Masa tu saya dah mula sikit-sikit buat di rumah untuk membantu mencari nafkah. Umur saya anak saya 5 tahun, arwah suami saya meninggal. Dari situ saya dah down lah sebenarnya, sebab saya ada 2 orang anak. Anak saya yang sulung masa tu nak masuk U. Yang kedua tu 5 tahun. Struggle-nya saya masa tu nak hantar anak saya belasang belajar. Tahun 2022, saya baru tahu ada bantuan daripada Majlis Agama Islam Pahang. Dan saya mohon bantuan perniagaan. 1 chiller, 1 oven dan 1 mixer. Dari situlah saya mula besarkan lagi perniagaan saya. Daripada kecil-kecilan tu saya mula buat COD. Sampai sekarang lah saya masih lagi menggunakan peralatan yang Majlis Agama Islam Pahang berikan. Nasihat saya kepada penerima-penerima bantuan daripada Majlis Agama Islam Pahang, gunalah barangan tersebut dengan betul-betul. Luaskan lagi perniagaan. Janganlah jual, sebabnya untuk membantu kita lah sebenarnya, untuk membantu kita lebih maju lagi dalam bidang perniagaan kita. Menjunjung kasih ke bawah duli tuanku di atas keprihatinan tuanku kepada asas-asnaf dalam negeri Pahang. Terima kasih tuanku. Serta terima kasih juga diucapkan kepada pembayar-pembayar zakat Majlis Agama Islam Pahang, MUIB. Dengan bayaran zakat tuan-tuan lah kami dapat berniaga seperti kami hari ini. Terima kasih.